Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai geng kebun. Hari ni kita geng kebun dia pagi tak pagi lah kan. So ni dia panggil pokok mentimun ataupun kategori timun kecil. So nampak dia kecil-kecil comel-comel kan. So di kawasan ni adalah kategori mentimun yang hidupnya timun lah kan. Kita dia memang senang. So antara tumbuhan yang paling senang untuk ditanam oleh anda selaku kategori para pemula. So tak kisahlah korang nak tanam berapa puluh beg pun kan, ratus ke ribu ke. So dia tak ada masalah. Sangat senang ditanam. Tak kisahlah korang nak pakai berpara besi ke, berpara kayu ke, berpara buluh ke, kan nak tanam atas tanah ke. Itu terpulang pada anda, bergantung pada skill dan juga keinginan anda. Gitu. So dia tak tinggi mana, nampak ni tak tinggi pun. Walaupun aku dengan kategori yang ketinggian baru 165 kalau ikut pasport. Tapi tak kisahlah kan. Janji senanglah untuk korang nak terkutik-kutik dia. Gitu je, para tak ada tinggi sebab rakyat Malaysia ni kadang-kadang jarang korang nak jumpa yang panjang dia 183. Gitu. So untuk memudahkan anda semua mengutik dan juga menyaksikan adakah saluran air juga menarik. So gitulah cerita dia kenapa ada orang buat tinggi, adalah untuk memudahkan mereka mengawal selia kejadian pokok-pokok yang ada. Jadi gula brother and sister, walaupun timun-timun ni harga dia murah, tak adalah mahal mana, tapi kalau sekali keluar makan tan, jawapan dia pun kacik gigi jugalah para pembeli. Gula brother and sister, selamat beraktivitas.